Bagaimana kalau orang tu mati tak sempat buang susuk atau buang saka miliknya? Ahli keluarga pun tak tahu dia mengamalkan benda itu. Pakai susuk, pakai saka ni semua haram. Nombor satu sekali bukan buang, nombor satu bertaubat, nombor satu sekali. Lepas bertaubat wajib buang. Kalau dah bertaubat dah nak buang, Allah maafkan kita. Kalau kita dah bertaubat tapi tak nak buang, sayang benda-benda tu, perbuatan kita berdosa. Cuma akidah memainkan peranan yang lebih penting. Apa kepercayaanmu kepada susuk yang kamu pakai? Kalau percaya dia ada kekuatan seperti kekuatan Allah, kufur kamu, keluar pada agama. Kalau sekadar-kadar kamu jadi fasik, dosa besar, mukmin yang derhaka kepada Allah. Jadi nombor satu sekali, dia sama macam hukum hudud. Bila orang yang berzina, bukan wajib dihudud, wajib taubat nombor satu. Hudud itu masalah pemerintah melaksanakan hukum. Kalau dia sudah bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh, dihudud atau tidak, Allah sudah maafkan dia. Faham lagi? Jadi kalau orang yang ada masuk susuk, saka dan sebagainya, selagi ada dang, buanglah. Nampak lagi? Kerana benda-benda lagu tu, kita takut mati dalam keadaan mujrimah, mati dalam keadaan berdosa kepada Allah. Soalan seterusnya, dah kita pakai susuk nak suruh benda, nak suruh comel. Faham lagi? Dak lama comel kita. Faham? Al-alamu mutaghayyir. Alam ini dia berubah. Daripada comel jadi biasa, lama-lama kau uduk. Tahu tak? Dia kau lama kau uduk, kau lama kau rasa. Bila dah uduhnya, dak payah pakai susuk dalam surga. Dalam surga likulli minhum sintani zaujatani sintani isnatani. Setiap laki-laki dalam surga dua bini, dua isteri. Yura mukha min wara'il laham. Comelnya bini kita dalam surga lagi, nampak daging betih ni daripada lah. Tengok kok baju belakang, dia pakai baju 70 lapis sutera, kita nampak bini kita, nampak isi betih, nampak comel. Faham? Tak payah pakai susuk. Adapun dunia, kau lama kau uduh, kau lama kau uduh, tak usah pakai dah susuk. Tengok penyanyi-penyanyi yang dulu hebat-hebat tahun 50-an, dia ni macam beruk muka. Faham lagi? Ketok kenyokkan di muka, hidung cabut biar. Tahu tak? Itu alam kita. Alam dunia ni alam naqis, alam kekurangan. Kau lama kau dah boleh, kau lama kau dah boleh. Alam sebenar, jannatul na'im. Nah, kau lama kau comel, kau lama kau comel. Wa kawa'iba atraba. Hidup dalam syurga kat gini, muka lawa belaka, sebaya belaka amak, tidak ada kohor tua. Nah, tengok bini kita malam nikah memang comel. Kau setahun kau uduh, kau setahun kau uduh. Leni pun tak ambil.